Pencarian bakat baharu dalam bidang nyanyian lagu klasik dan malasegar kian sampai ke penghujungnya. 6 peserta Anas, Tika, Firdaus, Eda, Faizal dan Syahrin bakal berentap dalam Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 yang akan disiarkan tepat jam 9 malam di TV2. Ya, untuk melihat persiapan akhir mereka, kita terus sahaja bersama Faris Izzat Shahruddin yang kini berada di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Silakan Faris. Ya, terima kasih. Pastinya debaran kini semakin dirasai apabila kurang 1 jam lagi kita akan menuju ke Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 di mana kita akan menyaksikan 6 finalis akan berentap di pentas final pada malam ini. Dan pastinya pada ketika ini di Auditorium Perdana Angkasa Puri ini dapat saya katakan orang ramai telah pun mula mengisi segenap ruangan di dalam auditorium ini, dan pastinya kru penerbitan untuk Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 sedang sibuk dengan persiapan akhir mereka, di mana ketika ini juga dapat kita saksikan para pemuzik yang akan mengiringi para finalis kita untuk malam ini, iaitu dari Combo RTM turut sedang menjalankan pemeriksaan bunyi. Dan pastinya sedikit informasi ingin saya kongsikan mengenai Bintang Klasik Kasih 2016 ini. Sebenarnya telah pun mendapat sambutan yang amat menggalakkan apabila lebih 3,000 orang peserta dari seluruh negara datang untuk sesi uji bakat yang telah pun diadakan pada April dan juga Mei yang lepas. Dan daripada jumlah itu mereka telah pun ditapis, disaring sehinggalah untuk ke peringkat saringan yang pertama apabila 300 peserta saja yang dipilih, dan seterusnya disaring lagi untuk saringan kedua yang telah disiarkan di TV2 sehinggalah minggu lepas separuh akhirnya. Dan untuk malam ini menuju ke Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016, tinggal 6 saja finalis yang akan berentap, iaitu Anas, Tika, Firdaus, Ida, Faizal dan juga Syazrin. Dan pastinya untuk mengulas lebih lanjut mengenai Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 ini bersama dengan saya ialah orang kuatnya, iaitu Encik Zainal Abidin Abdul Rahman selaku penerbit eksekutif radio klasik. Baik Encik Zainal, mungkin boleh kongsikan debarannya untuk malam ini bagaimana Encik Zainal? Sebagai penerbit dan semestinya saya merasa satu debaran yang amat kuat. Apatah lagi saya menyangkakan sambutan daripada penonton-penonton khasnya yang hadir pada malam ini ke Auditorium Perdana ini. Dan lagi pula saya ingin melihat jauh mana kebolehan para peserta muda kita, untuk menyanyikan lagu-lagu retro, lagu-lagu 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an. Jadi itu menjadi debaran kepada saya, apakah selama ini tenaga ataupun usaha yang dijalankan oleh radio klasik membuahkan hasil ataupun hanya sekadar nyanyian saja. Okey, dan untuk pertandingan Bintang Klasik Kasih 2016 ini, finalis untuk malam ini kabarnya terdiri daripada golongan belia yang usianya dalam lingkungan 20 tahun hingga 35 tahun. Mungkin cabaran yang dihadapi oleh pihak penerbitan sendiri untuk memilih golongan belia ini dan juga melatih mereka sehingga sampai ke malam kemuncak pada malam ini. Ya, sebenarnya ia satu yang sukar bagi kami untuk melatih mereka, kerana mereka sendiri tidak kenal penyanyi-penyanyi yang mana lagu-lagu penyanyi itu akan mereka nyanyikan. Tetapi alhamdulillah berkat ketekunan dan kesungguhan warga kerja radio klasik dibantu oleh rakan-rakan dari Rentak 50 Combo RTM, jadi kami mampu untuk melatih mereka. Untuk pengetahuan semua, peserta yang paling muda sekali berusia 21 tahun, manakala yang paling tua pada malam ini yang paling berusia 35 tahun. Okey, dan juga ada juga kabar yang saya dengar para peserta ataupun pemenang untuk malam ini akan dibawa ke satu peringkat pertandingan lagu klasik peringkat antarabangsa. Betul Encik Zainal? Ya, memang pemenang akan dibawa ke pertandingan Bintang Radio ASEAN. Untuk tahun ini akan diadakan di Indonesia pada bulan November nanti. Jadi pemenang akan ke sana, dan sebenarnya setiap kali radio klasik menghantar wakil, kebanyakannya semuanya menjadi juara. Okey, baiklah. Itu dia sedikit sebanyak yang dapat kami bawakan perkongsian daripada Encik Zainal Abidin Abdul Rahman selaku penerbit eksekutif radio klasik, orang kuat yang menjayakan Bintang Klasik Kasih 2016 hinggalah ke kemuncaknya pada malam ini. Dan pada malam ini kelainan yang ditampilkan ialah mereka ke-6 finalis akan mempersembahkan nyanyian solo dan juga akan bergandingan berduet bersama dengan artis-artis sekenal tanah air, antaranya Zehra Zamri, Rizal Ahmad
Ahmad Asmidar, Nasir Wahab, Salu Abdul Rahman dan juga Salib. Dan pastinya untuk pemarkahan pula, mereka ini akan diadili, akan dijuri oleh sepenuhnya juri profesional. Jadi untuk malam ini, siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bintang klasik Kasih 2016? Semuanya akan terjawab bermula tepat pada pukul 9 malam ini dari Auditorium Perdana Angkasa Puri dan dipancarkan terus di saluran TV2. Jadi saya kira itu sahaja dulu yang dapat saya kongsikan kepada anda, kemeriahan debaran untuk kemuncak bintang klasik Kasih 2016. Dan saya kembalikan semula kepada rakan penyampai di Studio 3. Silakan.